Kau nak kaya? Kerjalah offshore. Gaji besar, kerja santai, 2 minggu kerja, 2 minggu cuti. Bukan semudah tu pun, geng. Sini, geng Geo nak story. Realiti dia, gaji offshore dekat Malaysia ni memang boleh jadi tinggi, geng. Tapi, bukan semua orang dapat angka yang kau selalu nampak dekat medsos tu. Jom aku rungkaikan mitos dan realiti kerja offshore. Mitos pertama, semua kerja offshore gaji RM20,000 ke atas. Realiti dia, gaji sangat bergantung pada jawatan dan pengalaman kau. Fresh grad atau entry level biasanya sekitar RM3,000 ke RM6,000 je. Position technical macam juruteknik atau HSE boleh berada sekitar RM6,000 hingga RM15,000 termasuk allowance. So, yang boleh cecah RM25,000 hingga RM40,000 tu macam mana pula? Biasanya jawatan senior macam offshore installation manager ataupun drilling manager. Dan pengalaman diorang pun bertahun-tahun, geng. Mitos kedua, offshore senang sebab kerja besar. Realiti dia, kerja tengah laut, jauh dari family semua. Jadual biasa 2 minggu kerja, 2 minggu cuti. Cuaca pula tak menentu. Risiko keselamatan memang tinggi lah cerita dia. Sebab tu ada allowance harian, kadang tu 200 ke atas sehari untuk compensate keadaan kerja yang mencabar. Maknanya total income tinggi bukan sebab gaji basic semata-mata, tapi hasil campur allowance, OT dan bonus projek. So geng, kerja offshore ni bukanlah jalan pintas nak jadi kaya. Tapi inilah industri yang bayar tinggi tapi bermain dengan nyawa juga, geng. Risiko dia memang tinggi gila. So kalau kau betul-betul kental je baru boleh join offshore ni. Dan kalau kau betul berminat, fokuslah bina skill dan dapatkan CJ dulu. Bukan kejar angka semata-mata. Dah join nanti, baru kau dapat rasa realiti offshore yang betulnya. Dapat something?